Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi video ni harap hampa tak cemuih, tak boring dengar. Tak lain tak bukan, satu je tujuan video kali ni, nak minta lagi infak daripada tuan-tuan, puan-puan yang pemurah, ahli syurga yang dikasihi Allah sekalian. Progres kita cukup laju. Projek kita ni dah 3 minggu dah hampir 65% dah kita. Nak siap dah. Cuma kita perlukan sedikit lagi. Kita tak perlu tunggu terkumpul kos untuk nak siapkan projek ni, tapi kita kena jalan dulu. Tuan-tuan, bila jalan projek ni rupanya makin laju dia duk masuk. Jadi kami perlukan lagi yang laju-laju tu cepat-cepat infak. Jangan tunggu lama-lama. Ni pun nak dekat Ramadan dah. Bulan barakah, bulan rahmah, bulan maghfirah yang digandakan dengan pahala yang berganda-ganda. Jadi jangan tunggu lama-lama. Sebelum nak sampai Ramadan, kita bagi infak tu dulu. Nanti mai Ramadan, kita infak lagi. Jadi tak lain dan tak bukan, tujuan kita hanya untuk menyiapkan ruang tambahan Masjid Abu Bakar Qaryah Malau ini. Jadi pakat-pakat bagi. Saya kata tak bagi banyak, bagi sikit. Tak mau bagi sikit, bagi banyak. Yang penting projek kita siap, dana kita cukup, infak kita terkumpul, projek kita pasti siap sebelum Hari Raya Aidilfitri nanti. Terima kasih.